Simpan emas di akaun JAP selamat ke? Cuba tengok ni. Ada orang simpan beribu-ribu gram emas dalam akaun Gap. Tak takut hilang ke? Ramai juga yang tanya, tak apa ke simpan emas banyak-banyak dalam akaun Gap ni? Lah, kita tak nampak kan? Lainlah kalau kita simpan emas fizikal banyak-banyak macam dekat tangan kita. Okay, first thing first, akaun JAP is a trusted platform untuk kita simpan gram emas dalam akaun. Sebab ada je orang yang takut nak pegang emas fizikal macam ni. Mungkin kawasan perumahan tu tak selamat, takut cuai, hilang dan sebagainya. That's why Publigo ada akaun JAP ini untuk kita simpan gram emas tanpa sebarang cas simpanan. Tak kisahlah nak simpan berkilo-kilo gram emas dalam akaun JAP pun boleh je, tak ada masalah. Dan untuk pengetahuan semua, emas yang kita simpan dalam akaun JAP tu emas fizikal tau. Cuma emas tersebut ada dengan Publigo. Publigo yang tolong jagakan. Emas-emas tersebut disimpan di satu tempat yang selamat dan di bawah insurans lompat internasional berhad. Itu sebab bila kita dah simpan gram emas dalam akaun Gap, nak keluarkan bila-bila masa dalam bentuk fizikal pun boleh. Jadi, jika tuan-puan ada bajet besar tapi takut nak pegang emas fizikal, it's okay, simpan sahaja dalam akaun Gap seperti ini. So, kepada anda yang nak bermula simpan emas dan belum lagi ada akaun JAP, boleh terus refer di pin video saya ataupun terus kontak saya untuk saya bantu anda dengan sebaik yang mungkin.